lama tak lama 30,000 lah. 30,000 tahun. Tak mungkin lah manusia boleh selama tu kan. Okay, salam sejahtera Abang Zaki. Salam sejahtera sekali lagi Yeah. Mel, kita jumpa. Betul. Alhamdulillah. Sejak podcast kita yang sebelum ni, yang Alam Bunian sana Alam tu. Bunian semua. Ya. So alhamdulillah dapat sambutan yang baik juga. Banyak orang Alhamdulillah. yang nak tahu Ya. lebih sikit, and banyak yang suka juga penceritaan Abang Zaki. Ya. Tadi kita sempat sembang sekejap Yalah. sebelum sesi ni. So sudi abang kongsikan kepada saya dan viewers juga tentang lagi satu cerita yang berkenaan Alam Bunian yang tadi abang ceritakan dekat Langkawi. Okey. Terima kasih Mel, sudi sekali lagi bertenggek dekat treehouse saya ni. Sepanjang 97 sampai sehingga saya berumah tangga 2012, saya selalu berulang-alik lah daripada Biluk sini ke Langkawi. Sebab keluarga saya ramai lagi di Langkawi sana tu. Cuma di sepanjang kehidupan ni Zaki dah merata jugalah pergi di merantau sini sana. Cuma balik ke sini. Cuma yang kebanyakan tempatnya adalah di Langkawi lah lebih banyak. Sebab dekat sana tu kita libat dalam banyak aktiviti dekat sana. Antara lain kalau dari segi kerjaya ni Zaki pemandu pelancong. Juga Zaki ni adalah builder lah ataupun prop master. Jadi di Langkawi tu di kalangan circle yang Zaki ada 90% adalah Mak Saleh. Jadi Zaki akan jadi handyman untuk dorang. Zaki dia bayar sejam RM25. Jadi above average lah. Jadi perkara yang saya kongsikan pengalaman di Langkawi ni berlaku pada tahun awal 2000. Di Langkawi pada zaman tu, tahun tu, ada satu kawasan sungai ni, latar ni dipanggil Lubuk Semilang. Pada zaman tu dikenali sebagai kampung buku. Jadi saya antara malam-malam yang saya rasakan saya teringin nak makan udang, saya akan pergi menyuluh udang dekat Lubuk Semilang ni lah. Sungai lah. Sungai lah, kira macam latarnya. Jadi untuk perkembangan terbaru yang saya rasa sekarang ni, area Lubuk Semilang tu, Puan Sri ke dia sekarang, Tiara Jacqueline ni dia buat very apa entah something, dia ada macam banyak lampu LED malam-malam. Kadang-kadang lalu dekat saya punya TikTok. Jacqueline yang selebriti kan? Selebriti yang alah Puteri Gunung Ledang tu. Sekarang ni di bawah pengurusan dia bangunkan kawasan Lubuk Semilang tu untuk itulah ferries, LED lights, lepas tu dia ada macam tourism punya. Tapi apabila dia buat tu, dia membawa saya kepada pengalaman peribadi yang saya cakap pada awal 2000. Saya rasa sekarang ni tak ataupun mungkin tak ada dah orang yang buat aktiviti ni. Sebabnya untuk nak cari udang bawah batu ni tak alih batu pun. Sauk tu kita kan sauk kan dipanjang macam tu. Kita bengkokkan, kemudian apabila kita suluh, kita akan nampak dua mata, kita akan tekuplah sauk tu. Jadi kita akan ambil udang tu. Udang galah ke? Tak, dia udang batu kita panggil. Dia sepit dia besar dan dia pendek je. Kalau dia bawa telur, sedap lah. Tapi dia pendek dan kita kata padat lah isi dia. Padat. Cuma sebab dia kecil, kadang-kadang bila satu masa kalau saya pergi cari tu, satu malam dapatlah setengah baldi macam tu. Jadi ada satu peristiwa ni, istilah senang kita panggil ralik lah. Ralik ni dia macam preoccupied. Dia macam sibuk untuk menyawut udang tu. Malam ni dalam pukul 11, pukul 12 macam tu. Bila kita suluh ke atas sikit, kita tengok cerah macam siang. Tengok atas tu siang, macam siang lah, padahal dalam pukul 11 waktu tu. Lepas tu tiba-tiba adalah seorang macam nenek lah, nak kata nenek kebayan, dia tak bongkok pun waktu tu. Tapi dia ni adalah pengembala itik. Lepas tu dia datang, dia tanyalah saya, banyak dapat udang? Lepas tu cakap adalah sikit untuk nak makan. Tapi macam mana boleh tiba-tiba siang pula ni? So tiba-tiba pukul 11 malam tengah tu sauk udang, tiba-tiba Abang Zaki rasa macam dah siang and terserempak dengan seorang nenek ni. Dia macam lalu sebab dia gembala itik. Jadi kita ada, macam saya lah, saya anggap waktu tu lebih kurang dalam 5 minit kot perbualan ni. Perbualan ni sebabnya saya heran kenapa tiba-tiba cerah. Sebab saya tahu aku menyuluh udang ni takkan pakai lampu siang kan, sebab saya tahu yang saya menyuluh tu malam. Jadi bila nenek tu banyak orang dapat udang, adalah sikit. Lepas tu kita ada ruang dalam 5 minit kot macam tu.
borak lah tanya, dah lama ke duduk sini? Lama tak lama 30,000 lah, 30,000 tahun. Jadi saya bila dia cakap 30,000 tahun tu, tak mungkin lah manusia boleh selama tu kan. Toleh balik, lepas tu saya bergerak dalam 3 langkah, lepas tu toleh balik tengok memang malam lah. Jadi saya anggap pertembungan macam tu adalah peringatan lah. Bila dia macam ni, kadang-kadang yang membuatkan orang ralik, yang walaupun telah diberi peringatan, dia kata tak apalah makcik, banyak lagi ni. Dia terlalu akan fokus terlalu nak mencari benda tu. Tapi macam saya bila diberi hint macam tu, saya fikir ni tanda untuk saya beredar lah. Sebab kadang-kadang bila kita langgar masuk, bukan kata langgar lah, kita masuk kawasan orang, kita tak tahu hadnya di mana. Jadi apabila diingatkan macam tu, nak ambil. Tapi kalau kata naknya tu cukup lain kali nak datang lagi, macam tu. Jadi malam tu setengah baldi tu puas jugalah makan Maggi. Puas makan Maggi. Kisah ni berlaku pada 2001. Ketika tu Abang Zaki, saya berumur 20. Dan waktu tu saya dekat rumah kawan saya. Arwah mak saya datang dengan sahabat dia yang balik dari rombongan yang sama, tapi sebab dia terus balik bilot lah. Kemudian dia pergi ke rumah kawan saya tu, cari saya kat sana. Dia kata yang arwah ni waktu lepas dia turun daripada bas di Simpang Lebu tu, dia tak sampai balik rumah. Pada masa tu 4 ke 15 tahun masih bersekolah. Jadi diorang ada days out lah dengan cikgu diorang, Cikgu Liza tak silap saya. Jadi diorang balik tu, sebelum sampai dekat Bentong tu, dia telefon kakak dia suruh ambil dekat Simpang Lebu. Tak jumpa dia dekat situ. Kemudian kurang dalam pukul 7 macam tu, arwah mak saya pergi cari saya dekat rumah kawan saya tu. Kata yang kawan ni tak sampai balik rumah. Jadi kita pun pergilah 2 biji motor. Saya bawa mak saya, dan yang satu lagi motor tu bawa mak pada kawan yang pergi sekali ni lah. Lepas tu kita bermula dekat betul-betul Simpang Lebu tu. Kita sampai dekat Simpang Lebu tu betul-betul, kita terpecah kepada 2 kumpulan. Satu pergi naik ikut jalan malam ke? Malam-malam pukul 7 lebih macam tu. Dan satu grup pergi cari daripada jalan yang baru buat ni lah. Tiba-tiba tengah cari tu, yang jalan pergi menghala dekat dengan yang sepatutnya esoknya arwah dijumpai. Malam tu hanya spot di situ saja yang hujan. Tempat lain tak hujan. Situ je. Dengan ribut dia, sebelum kita faham, dia jadi macam ada nenek lah nak tumpangkan arwah ni ke dalam badan kakak dia. Jadi suara, lenggok cakap, semua memang arwah lah. Tapi waktu tu kita taklah kata arwah lagi, sebab dalam keadaan dia menangis minta tolong cari dia tu, kita pun dengan niat yang okeylah, tak apa, kita cari. Dan kebetulan dia dah numpang kan, dia bagi tahu lah, lepas turun bas dia dekat sini, dia turun macam ni, dan dia minta tolong yang cari dia, yang dia sejuk, gelap ni apa semua. Jadi apabila dia tumpang badan kakak dia, sebelum dia pergi selamanya tu, dia ada ruang untuk minta maaf pada mak, ayah dia, cikgu dia, kawan-kawan, minta halal. Ruang yang dia ada tu daripada pukul 9 malam sampai pukul sebelum subuh tu, memang dia, suara dia yang menumpang pada badan kakak dia ni. Jadi lepas pada waktu subuh tu, kakak dia dah tak larat. So the next morning baru jumpa. Pagi tu Abang Zaki tengah naik motor and tengah proses information. Tak, ini setelah dia dijumpai. Faham. Lepas tu dalam pukul 9 macam bila kata dah dijumpai ni, kita naik TZM tu 9 pagi. Naik TZM tu pergi ke tapak sekarang macam rumah burung layang-layang di Simpang Lebu tu. Itu adalah tempat yang saya berhenti motor TZM tu. Apabila memahami sesuatu yang, alamak, bila dia minta tolong malam tu, dia pun tak tahu yang dia sebenarnya dah tak ada. Saya jadi aktif tau. Saya tak boleh buka tangan sebab ni dah esak ni. Dalam pengamatan tu, bila saya sedar, ya Allah, dia pun tak tahu yang dia dah meninggal waktu tu. Jadi saya kaku. Saya kaku atas TZM tu. Saya terpaksa buka tangan saya ikut tepi. Sebab dah keras, tak boleh nak. Saya terpaksa tarik jam. Sebabnya, ya Allah, dia tak tahu yang dia dah meninggal. Jadi dengan
gementar dengan saya rasa kaku ni tadi, saya terpaksa ditenangkan untuk kita terima benda tu. Alamak. Tapi apabila sepanjang malam tu yang dia tumpang badan kakak tu, alah, dia kata sejuk, dia kata ni tu, dia pun tak tahu yang dia dah tak ada. Dan kisah ni pernah keluar Mastika. Tapi bentuk penulisan untuk mengolah ataupun mengindahkan kisah tu, banyak benda yang saya rasa ditokok tambah. Saya rasa saya perlu tenangkan diri sampai tahap saya terpaksa beritahu abang saya terpaksa tenangkan diri dengan lepas abang saya datang jenguk saya tu, saya terus ambil tiket, saya balik Langkawi. Hari tu juga. Adakah pelaku-pelaku yang melakukan jenayah tu berjaya ditangkap? Okey, mengikut pada Dida ni yang kawan ni, malam tu penjenayah ni yang tolong hantar dia balik, waktu operasi mencari malam tu, dia ada sama. Itu yang wow. Adakah macam kawan sekolah ke atau tak. orang yang lagi diberitahu diorang ni adalah orang satu keluarga ni sebenarnya. Waktu tu ada restoran gitu-gitu. Satu keluarga ni yang dibuang daerah. So yang pelaku tu dapat ditangkap, tapi kesudahan dia tak pastilah sama ada dihukum sekarang ni, sama ada masih menjalani hukuman atau sama ada ianya betul jatuh 302 ke ataupun yang lain-lain. Okey, Abang Zaki, saya nak tanya, tadi abang ada cerita macam arwah tu tumpang badan kan. Selepas tumpang badan tu, adakah kakak arwah ingat apa yang arwah cakap ke? Saya tak berani jawab bagi, dan saya ini satu persoalan yang saya rasa saya ingin tanya pada kakak dia. Sebab dengan kakak dia tu pun kira kenal lah. Tapi yang sebab saya anggap macam ni, tak mungkinlah dua jiwa dalam satu badan, dua roh dalam satu badan. Dan kalau si adiknya yang terkedepan yang bercakap, saya tak rasa kakak dia sedar apa yang diperkatakan, perbualan yang berlaku waktu. Sebab tu apabila badan kakak dia dah lesu dah, nak salin lah kita kata ni, memang dia lesu dia tu memang bukan kita kata letih berlari, tak. Dia macam mana nak yang sangat lesu, tak boleh berdiri, nak bercakap pun tak, dia yang letih macam tu. Jadi itulah antara yang saya rasa hadiah lah, ataupun saya rasa yang menyumbang kepada cara saya berfikir sekarang berkenaan tentang life and death punya matter. Yes, pendedahan awal yang mematangkan Abang Zaki. Ya, kadang-kadang saya sendiri, ya Allah, kalau lah kata aku tak ada apalah anak-anak aku yang contoh macam Sofia, saya rasa dia ada kutipan pengalaman dan kenangan. Tapi yang saya khawatirkan adalah tentang Ian. Tapi pula apabila kita renung balik pada hadis, pada Quran, membuatkan hati ni tenang. Sebabnya apabila kita diberitahu yang setiap anak, tak kira lah dia autistik ke tak ke, dia dah ada tadi dia juga sendiri. Jadi kita nak risau untuk apa? Kita nak bimbang untuk apa? Cuma kadang-kadang sebagai manusia, saya rasa apabila persoalan tu menjengah, dia jadi macam ni dunia lah, ni dunia yang betul. Siapa tak sayang anak, siapa yang, tapi ni adalah bahagian kisah kita macam tu. Waktu orang iktiraf Mesopotamia sebagai ketamadunan yang utama, apakah di sebelah dunia sebelah sini langsung tak ada apa-apa? Betul tak? Saya faham. Jadi kenapa dia tak bergerak seiringan yang di sebelah sana recorded history yang sebelah sana macam tu. Betul. Tapi kita pula dekat sini, apa yang diorang cuba padam? Mungkin belum ditimba habis ke? Ya. Atau tak boleh di rule out yang tak ada. Yes, betul. Sebabnya bukan kata pergi tak adil, dia jadi macam lompong sejarah tu. Siapa yang sepatutnya memenuhi? Sebab tu untuk kadang-kadang lah kita perlu lebih mampu mencarilah sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila kita tengok kebanyakan yang orang-orang yang mengusahakan ni, saya rasa ada 2-3 orang independent researcher tau, yang ni macam kalau biasa dengar Sunan Al-Bugis. Dia selalu juga nickname TikTok tu Sunan Al-Bugis ni, dia akan pergi mencari tinggalan-tinggalannya dan dia akan cuba gali maklumat tentang tu. Tapi sejauh mana ketepatan maklumat tu saya tak berani cakap lah.
Jadi balik pada Gunung Jerai ni tadi, saya tak berani nak bercerita tentang apa yang jajaran daripada sudut sejarah apa yang berlaku di sana, sebab kadang-kadang ada orang mendakwa. Saya tak nak jatuh dalam keadaan saya dakwa, jadikan benda tu kena hamun kat saya, dah tak pasal-pasal. Jadi ada dakwaan yang kat atas tu ada hasil hutan yang di tempat lain susah ataupun tak ada. Lepas kejadian saya 2008-2009, setiap benda yang apabila terlintas saya punya, tak kisahlah Facebook ke apa ke, saya takkan nafikan apa yang orang lain claim, sebab dekat sana setiap orang dugaan dia berbeza. Saya anggap macam tu je. Jadi saya takkan nafi orang ni cerita yang orang ni jumpa wali yang ada yang pakai jenis cincin banyak-banyak tu. Saya takkan nafi, sebab saya sendiri apabila saya kongsi dengan orang yang saya berselisih dengan Syekh Nungkat tu, kita sendiri pun akan kata orang daya tak tidak orang kan. Tapi saya tak peduli, orang nak percaya tu pulang, tak percaya pun tak ada masalah bagi saya. Jadi apabila orang cerita pasal di sesuatu tempat lah, ada orang kata di Telaga Tok Syekh, ada orang kata di Padang Tok Syekh, ada orang kata di atas tu, tapi waktu zaman saya, memang tempat tu dinama Telaga Tok Syekh. Telaga Tok Syekh. Telaga Tok Syekh. Yang Najwa bagi tu tadi adalah di kawasan Telaga Tok Syekh lah. Tapi di Padang Tok Syekh, ada banyak kisah-kisah yang orang cerita tentang apabila diorang sembahyang dekat situ, ada jemaah daripada alam bunian sana yang ikut sembahyang sama. Jadi macam saya cakap, saya takkan nafi benda ni, pasal benda tu ikut apa yang orang tu alami. Dan setiap setiap orang punya ni ada tentulah berbeza. Masa tu Abang Zaki saya ingat lagi yang sebelum ni Abang Zaki ada ceritakan yang ada seseorang tu yang kena sihir kan. Ya. And then ada berubah apa semua. So Abang Zaki ada apa-apa macam pengalaman peribadi antara orang-orang atau yang terdekat, masa dekat utara masa tu ada berkenaan dengan sihir ni, untuk kita lebih memahami lah, sebab banyak orang pun tak berapa faham bab ni. So daripada pemahaman Bang Zaki. Ni pendapat peribadilah saya. Kadang-kadang bila kita kata guna istilah buatan orang yang mengalami tu, dia hampir pasti yang dia tu tak normal. Maksudnya dia bukan dalam keadaan dari sudut kesihatan fizikal dan mental tu, dia dalam keadaan seperti orang normal. Dia memang luar biasa. Dia tak jatuh dalam kategori buatan orang, tapi dia mengalami gangguan. Gangguan ni kadang-kadang itu berkenaan diri dia tanpa orang lain mengkhianati dia. Faham. Sebab apabila berlaku gangguan ni, macam peribadi dia tu ataupun dari keadaan lancangnya mulut dia, kita tak tahu. Bila kita terus nak pergi ke bahagian ni buatan orang, saya tak macam tu. Saya akan semak daripada sudut situasi dan keadaan tu dekat mana peribadi dia tu sendiri macam mana. Ada orang ni depan orang lain, bila di belakang orang dia macam tu. Jadi sebab tu bila situasi yang kata dia ada gangguan ni, kadang-kadang benda tu adalah berpuncanya daripada diri sendiri lah. Diri dia. Mungkin ada bahagian yang dia terlajak dari segi perkataan dia, apa yang dituturkan, yang diperlakukan oleh dia tu barangkali. Sebab yang pasti macam ni, contoh baru-baru ni saya terpaksa membakar sarang penyengat lah, kita kata sarang penyengat di ladang saya lah. Tebuan ni besar, dia halus je, tapi memang bisa jugalah. Dia macam kerak, tapi dia berjuntai dia punya ni. Jadi macam ni, approach ataupun sikap ataupun orang punya pendekatan untuk, sebab saya untuk menjahanamkan sesuatu, saya kena timbang banyak benda. Kalau saya hanya sekadar halau, nanti dia buat sarang kat tempat lain, budak-budak nak tuai hasil kelapa sawit, dah kena pula ke dia kan. Jadi saya anggap kepada sumber. Jadi macam saya cakap, ya Allah, ampunkanlah aku, sebabnya kalau aku tak terpaksa pilih jalan ni, tak ada jalan lain yang aku rasa boleh. Sebabnya ada nak larat kita nak kena berambil barang kat situ. Ni sarang kat atas ni, buatnya dia termelatah seko je yang dia punya tu, yang terkuat pula seko je yang dia rasa, ini aku nak tunjuk belang sikit lah, boleh sengat
manusia ni. Saya kalau berkaitan dunia haiwan, ya Allah, macam mana saya nak cakap? Saya boleh sampai satu tahap bila saya pergi mancing dengan kawan-kawan, katakanlah saya terlepas seekor ikan ni, kita kena beredar dah tempat lain. Sebabnya bila dia terlepas tu, dia dah bagi tahu dah satu kampung jangan makan umpan. Jadi maknanya saya rasa kalau dalam dunia haiwan yang saya lah paling rajin untuk nak menciptakan sesuatu senario untuk benda tu. Macam jadi apabila saya terpaksa bakar sarang teban tu, saya kata, ya Allah, ampunkanlah aku, sebabnya bukan buat ni untuk suka-suka, bukan sebab kita timbang keselamatan. Itu dalam keadaan. Jadi lepas dah buang tu, siap dengan dengan torch, dengan spray baygon apa semua, buat. Sekarang dah alhamdulillah tak ada. Tapi nak menceritakan dengan keadaan, kadang-kadang dunia haiwan ni dia ada juga bahagian-bahagian yang kita kata penjaga tadi. Kita tak tahu haiwan mana yang dijaga oleh apa. Contoh, kadang-kadang di belah ladang ni ada wak-wak, ada ayutan. Terlalu banyak kisah yang kita dengar yang ayutan ni kita nampak je benda tu ayam, tapi kadang-kadang yang berketuk ataupun yang menjaga dia di sebelah tu adalah entiti lain. Sebab tu kalau saya ayam ni saya tak pernah lah menembak ataupun, tapi menyauk saya selalu. Kalau menyauk ni kita tahulah setidak-tidaknya dia tak melibatkan benda ni sangat. Sebab kalau ayam yang duduk di atas pelepas sawit ni, bila kita sawuk tu, maknanya kita tahu dia bukan melibatkan benda-benda yang mistik lah pada saya. Tapi kalau kata burung wak-wak ni macam dia rare ke apa? Burung wak-wak ni yang dia bawah putih, atas hitam. Wak-wak yang sulung tu digunakan untuk bukan jamu, tapi untuk tawar-menawar. Untuk yang pertama tu bagi ke penjaga. Berbalik kepada asal yang Mel tanya tadi tu, kadang-kadang hubungan dia dengan orang macam mana, dia dengan binatang macam mana, dan untuk dengan macam alam lah. Dengan alam. Jadi katakanlah bila terdengar kadang-kadang ada cerita orang ni ada masalah macam ni, gangguan khianat. Kalau jenis orang yang hantar, dia selalunya tak banyak kita panggil lubang polos yang dia akan boleh masuk. Dia panggil 10 lubang yang orang telinga 2, daripada dia boleh dengar, dia hidung, mulut dan juga belah lehernya. Air ni dia adalah media yang boleh mengubah struktur molekul dia untuk dia menjadi punca struktur molekul dalam badan kita berubah. Betul. Sebab tu apabila kita bacakan dia doa dengan ayat-ayat tertentu, tak kira kalau orang ni dan dia boleh katakan secara saintifik juga. Betul. Jadi balik pada soalan yang gangguan tadi ni, saya cuma boleh menjawab begitu. Saya tahu apa yang saya tahu. Betul. Saya tak nak jatuh pada keadaan yang saya menghiasi kisah dan cerita saya tu supaya benda tu sedap didengar. Sebab saya tak nak benda tu dia guna pakai untuk menentang saya. Betul. Abang ni claim fact check, sila. Kalau yang berkaitan tentang yang cari udang tadi, saya bukan kata cabar lah. Orang Langkawi ada tak lagi yang terlibat aktiviti macam tu? Kalau ada, tolong tag orang yang saya macam tu. Betul. Sebab kita tak tahu apakah aktiviti tu masih wujud sekarang, atau tempat apakah dia masih seperti seadanya sebelum ni. Betul. Tapi kerap lalu dekat saya punya FYP tu, orang Langkawi area air hangat sekarang manual banting padi. Maknanya benda tu dikembalikan untuk tatapan generasi sekarang. Jadi benda tu daripada dipinggir ataupun hampir tak wujud sebelum ni, dihidupkan kembali. Hari ni sebenarnya ada pesta mengemping di Beluran, di Budu. Mengemping ni dia tuai padi 3 suku masak, lepas tu dia akan tumbuk jadi emping, flakes. Kemudian dia akan makan dengan kelapa parut. Emping dekat Beluran, dekat Budu. Hari ni. I see. Tapi esok tak tahu lah ada ke tak lagi. Studio. Jemput minum dulu.